Hai korang, hari ni saya nak share satu resipi dessert yang simple je, resipi puding jagung. Tapi saya buat dalam bekas yang kecil-kecil je lah, jadi memang senang lah kalau kita nak bawa pergi potluck ke, jamuan anak kat sekolah ke, tak pening dah nak potong-potong kan, terus ambil je. Jom saya tunjuk cara buat. Okey korang, first kali kita masukkan 1 tin creamy jagung. Korang jangan buka api lagi tau. Lepas tu tambahkan biji jagung yang biji macam ni, setengah tin lah. Lepas tu kita tambahkan susu cair 1 tin. Tambahkan tepung custard 1 tin. Saya ikut yang tin tadi lah. Lepas tu air 1 tin juga. Okey, next kita masukkan santan 1 kotak kecil ataupun kalau korang nak gunakan santan yang fresh pun boleh. Lepas tu kat sini saya tambah lagi air 1 kotak santan ni lah. Okey, kat sini saya tambahkan sedikit garam untuk bagi dia berlemak sikit. Okey, lepas tu kita kacau dia sampailah sebati dan barulah kita buka api. Buka api yang kecil je tau, jangan api yang besar terus. Buka api yang kecil je sebab kita tak nak bagi dia hangit kat bawah tu. Okey korang, time ni lah baru saya ingat nak kena tambah gula setengah tin. Sepatutnya kena masukkan awal tadi tapi saya terlupa. Okey, kita kacau dia sampailah dia jadi pekat dan dia keluarkan apa ni macam meletup tu kan. Biarkan lama sikit and then barulah kita tutup api. Waktu ni korang, ya Allah, wanginya korang. Serius saya cakap, memang wangi. Rasa macam nak makan je terus. Tapi panas kan. Bila dah masak tu, korang masukkan terus dalam bekas kecil macam ni. And then korang tambahkan topping jagung tadilah. Barulah nampak cantik sikit kan. Hasil kejadian dia macam ni lah korang, kecil comel je kan. Bila dah sejuk dekat luar tu, korang boleh masukkan dalam peti ais.